Betul ke ini adalah Rubik Cube terbaik dalam pasaran sekarang ni? Ini adalah Gen 60 Maglev Max dan hari ni kita akan unbox Rubik ni, so jom kita start unbox sekarang. So first thing first, diorang adalah pouch hitam Gen Cube ni. Kemudian redesign Gen 60 Maglev Max tools dan classic fire hydrant seperti biasa. Dan classic manual seperti biasa juga. Akhir sekali card premium Gen 60 Maglev Max. Now that we're done with that, let's unbox the cube. Okay, kalau korang tengok ni shiny sebab Rubik Cube ni adalah UV coated version. GameCube juga tukar design dalaman Rubik dia, seperti korang tengok ni memang berbeza berbanding yang lama punya. Diorang juga tukar design magnetic rod ni. Sekarang kita akan test Rubik Cube ni, tapi sebelum kita test, jangan lupa tekan follow tu dan juga subscribe YouTube channel saya. Jadi tanpa buang masa lagi, jom kita start.